Okey guys, Assalamualaikum. Apa yang kita nak buat hari ni adalah satu, kita nak recap ataupun nak review kad TCG football ataupun bola sepak yang saya suka design ataupun saya suka favorite player tu favorite saya. Lepas tu saya nak masuk dalam sleeve lah untuk kad tu dalam keadaannya selamat dan terjaga. Okay, so let's go guys, tak nak buang masa lagi, jom. Okay, jom kita mulakan kita punya kad pertama untuk kita review ataupun recap. Okay, so first ini guys, Virgil van Dijk guys, daripada Panini. Walaupun base card bagi saya cantik dan menarik untuk disimpan. Captain guys, siapa tak nak guys captain Virgil van Dijk. Walaupun saya fan Chelsea, tapi saya minat dia, nak buat macam mana? Betul tak? Tak boleh nak buat apa. So saya ada Madueke, Noni Madueke. Okay, pink. Saya tak tahu bagi apa, kristal ke apa, daripada Panini. Ni dah sleeve, tak payah sleeve. Saya dapat lagi guys Van Dijk, sudah sleeve juga, color pink. Menarik guys, menarik. Saya ada lagi guys, iaitu Virgil van Dijk. Tengok ni, ini base card dan ini ada yang color pink ni. Design artwork dia memang lawa lah guys. Tak apa, walaupun base card saya simpan juga sebab saya minat. Okay, so apa lagi yang saya ada dekat sini adalah yang tak masuk sleeve lagi. Kalau korang tengok ni, ini apa? Salah guys, equalizer. Okay, cantik guys, ni base card ni cantik. Tak apa, sebabkan favourite players, macam saya cakap, Panini punya base card pun kadang-kadang ada yang lawa, ada yang menarik. Kita kena simpan guys. Guys, sebenarnya kan saya hampir terlupa tau yang saya ada lagi apa, kad-kad yang saya tak dapat daripada buyer-buyer lain. Okay, tadi saya baru dapat sampai. Alamak, ternampak lah. Okay, so kat sini kalau korang tengok, korang dah tahu yang siapa dia. Come on guys, Xavi Hernandez guys. Okay, ini daripada Top Smash Attack yang terbaru. Okay, yang terbaru, nampak? Smash Attack yang terbaru guys. Cup Champion 4 kali UCL, 12 goals, 164 appearances, defense, attack. Cantik tu guys, kad baru match attack cantik tu. Yang ni buyer tu dah masukkan dalam top loader lagi guys. Sabitzer guys, all action hero daripada Tops. Cantik lah. Color gold match attack Borussia Dortmund. Okay, itu susun dulu. Okay, ni antara kad-kad yang saya dah dapat daripada buyer. Saya lupa guys, ada yang tak sampai. Lagi apa yang kita ada guys, saya tunjuk korang lah. Okay, ini guys, kita ada Endrick guys, counter attack. Cantik lah. Tu saya cakap, match attack ni pun sesuatu juga. Real Madrid match attack cantik, counter attack dia. Okay, so guys, last but not least, saya ada special untuk korang. Korang rasa apa dia guys? Dia masih main lagi guys, Okay, jeng